siapa yang perlu kita ikut? Allah bagi tahu dulu ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi dah wafat. 1400 tahun Nabi wafat. Nak ikut siapa? Ada orang jawab, terus pergi ke hadis. Hadis Nabi ada ratusan ribu. Sila rujuk hadis-hadis Nabi. Ada ratusan ribu. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal. Nak dekat 1 juta hadis. Rasulullah tak ada. Okay, terus kita ambil hukum di situ. Saya nak tanya, dalam masjid ni 3-4 ribu orang, berapa orang yang faham hadis-hadis tu untuk pergi ambil sendiri? Maka kita perlukan ulama ni lah yang kita sebutkan sebagai mazhab. Maka ulama-ulama ni, tiap mazhab ada ribuan ulama. Mereka ni yang pergi ke hadis, keluarkan hadis. Hadis ni tentang batal solat, hadis ni tentang rukun wudu, hadis ni tentang syarat sah wudu, hadis ni tentang rukun haji. Daripada hampir 1 juta hadis yang banyak, ulama-ulama ni yang berfungsi pilih hadis ni, bagi dekat wadi, bagi dekat kita semua. Sebab kita tak mampu masuk ke dalam lautan Quran dan hadis yang begitu luas. Itu fungsi ulama. Jadi siapa yang kita nak ikut? Alhamdulillah, kita ada mufti-mufti, kita ada ahli-ahli majlis fatwa yang sentiasa membimbing kita semua.